Assalamualaikum hampa. Hari ni gua nak gerak balik kampung. Jam menghampiri pukul 2 petang. Lepas zuhur tadi, hujan dah start turun. Tapi gerimis. Lautan gerimis hampa. Kita isi minyak dulu. Hari ni setting lain sikit ya. Touring setting depan bag dah tak ada. Semua gua letak kat belakang dekat side pannier tu. Saya pressure depan belakang alhamdulillah okey 36, 38. Cuma gerimis lah. Kalau lebat kita berhenti, kita pun tak pressure sangat. Sebab gua kena ada kampung, ada mesyuarat besok pukul 5 lepas asar macam tu. Jadi tak pressure sangat. Kita boleh bawa man-man, menghayati pemandangan, menikmati pemanduan. Hari ni dekat Parlimen tengah berdebat tentang rang undang-undang yang baru, antaranya untuk meningkatkan kadar saman hamba kan, daripada maksimum 300 kepada maksimum 500, dan kebanyakan kesalahan itu seragam. Dia punya nilai saman tu seragam. Tengah dibahaskan lagi. Jadi gua tengok sikit rata-rata bersetujulah, baik pembangkang ataupun kerajaan. Cuma biasanya pembangkang ni walaupun dia bersetuju, dia akan letak penambahbaikan lah dengan syarat-syarat tertentu. Contoh kan abang rider ni kan, abang food panda kat depan ni, mereka ni kaki langgar lampu merah supaya hampa lepas ni tak langgar lampu merah lah. 500 bang. Antara benda-benda yang diminta oleh pihak pembangkang ialah flexibility dalam denda tu sendiri. Jadi denda tu, sebelum nak jatuhkan denda maksimum tu, kita tengok latar belakang pesalah dia. Contoh dia kan, abang rider buat kesalahan kan, dia bukan ada duit sangat pun kan. So daripada 500 tu mungkin dapat dikurangkan sikit supaya dia tak terbeban. Tapi sepatutnya bila dah ada undang-undang ni, kita ikut je lah kan. Lu susah ke, lu kaya ke, lu ikutlah undang-undang. Cuma orang kaya ni kalau dengan 500 tu dia tak heran sangat kan. Tu tak kena tengok balik macam mana kan. Kalau jenis duk bayar 500 dia tak heran, kena saman bayar 500. Kesalahan yang sama berulang-ulang kali, yang tu kita kena wujudkan satu tindakan lain pula. Bayang apa gua nak isi minyak asyik, ada petrolka kat depan minyak nak isi mi, di mana nak isi mi. Tengok pakcik tu kan, mesti lagi buat grab kesian dia. Tapi kalau gua tunggu belakang dia ni agak lama ni, tunggu lah. Gua bukan nak kalut mana pun, bukan pakcik macam pakai tudung macam perempuan. Mungkin dia penat kot tu yang jalan jadi macam pakcik je tu. Itulah kita hampa, masing-masing orang masing-masing nasib dia. Betul lah perempuan, tapi dia jalan macam pakcik, mungkin penat lah. Tak apa, saya tunggu. Saya tak kalut, buat pelan-pelan, tapi jangan pelan sangat lah, boleh. Baik abang, ni lah setting terbaru gua. Gua punya side bag tu yang kat depan tu gua pindah letak atas gua punya side panel. So depan ni lebih lapang lah. Gua masuk 10 liter tapi macam tak penuh. Apa baru-baru ni gua punya fuel cap ni tak jam, dia tak boleh nak buka. Kelang kabut tu 2-3 kali jadi kan. So gua pergi service center, tukang dia punya dalaman, dia punya part. Tak mahal lah, 30 lebih kot, termasuk upah. Masih gerimis Allah Akbar. Balik tengok handphone, rapat sisi jalan. Tak apa, telefon ni. Gua nak reset kejap Aduh, tak main tu ni. So kita dah reset, kita boleh gerak lah. Bismillah. Saja gua nak gerak pagi kan. Tadi lepas subuh baring atas cushion sambil duk layan TV. Lepas tu terti jaga-jaga pukul 12. Hantar packing barang lagi. Gua packing pelan-pelan. So gua buat keputusan balik lepas lorong dah. Jalan basah hampa. Walaupun hujan macam dah berhenti, tapi jalan masih basah. Bila gua pasang panel box kiri kanan ni, dia punya handling agak berbeza hampa. Dia kalau menegak dia akan rasa kurang goyang. Tapi untuk nimble tu dia makin kurang lah. Penimbalan dia tu dia akan kurang sikit, tapi goncangan dia tu dia makin stabil. Hujan balik. Gua kalau lebat gua kena berhenti ni. Sebab handphone gua ni bukan waterproof. Macam ayam susah nak kena tunggu sehari je. Yang boleh lena tu pasal badan letih hampa. 4 Jumaat buat kerja dekat Melaka memang letih lah. Hujan sepanjang jalan hampa. Gua berhenti dekat RNR Rawang ni. Ingat nak tunggu hujan berhenti, hujan tak berhenti. So gua buat keputusan lah, pakai baju hujan dan jalan pelan-pelan. Dia tukang pakai jet ski punya glove.
Ni first time pakai jet ski punya glove ni. Katanya tak basah. Kita tengok macam mana jadi dia nanti. Baik. Macam mana? Mana velcro dia? Kok mana? Apa ni? Okay. Bateri pun nak habis tak perasan bateri action camera ni. Jet ski punya glove ni dia berpeluh kat dalam dia. Tapi dia tak basah. Tebal sangat Tetaplah ni first time pakai. Basah ke tak basah? Susahnya. Susah sangat. Bakal dia ni kena besar sikit. Kalau senang masuk ni jari dah jadi semua jadi besar. Nak pegang pun tak sedap. Dia bodoh tu lah designer ni. Semua orang bodoh. Orang seorang je pandai sedap ni. Yalah. Pukul 4 lebih dah hasil kat Rawang apa. So buat keputusan jalan lah. Pelan-pelan. Bukan nanti gelap. Bila gelap ni kurang sikit. Bismillah. Asyak tak semayang lagi. Kalau dapat kat Simpang Pulai cantik kan. Depan pun macam gelap. Tapi hari ni memang lain macam sikit lah nampak. Lori, bas, kenderaan berat ni, heavy vehicles ni nampak macam banyak. Boleh katakan 1/3 daripada kenderaan yang ada atas highway ni semua depa je. Nampak ada. Hari ni hari Rabu. Kejap-kejap lori, kejap-kejap lori, kejap-kejap bas. Baik apa? Kita teruskan perjalanan kita insya-Allah. Dipotong oleh Abang Kapcai dalam gerimis. So, tak boleh nak off Macam mana nak off? Jari ni duduk tang mana tak tahu. Gunung Semanggui RNR Gunung Semanggui. Tinggal semayang jamak maghrib isyak Asad. Ada sepanjang jalan hujan. Tak akan kecut habis. Ingat depan ni nak salin jaket tu yang jaket berlembab mula pakai baju hujan kan. Baju hujan kasih lipat. Sepanjang jalan hampir 300 km hujan. Jangan kecut mulut pun pahit. Allah Akbar. Macam hujan lagi. Tengok melalui cahaya lampu kereta ni. BCR ni macam nampak hujan lagi sikit-sikit. Tapi gua dah buka baju hujan Jom kita lagi 90 km selesai tukar baju, selesai solat daripada Lohok sampai Insya dah Insya dah tak sampai-sampai lagi. Baiza Kelabu ada. Gua ingat nak elak malam, takdir Allah jumpa juga malam kan. Masih lagi hujan tapi sangat kurang lah, sangat rintik-rintik. Harap tak hujan sangat lah. Sebab gua dah tak pakai baju hujan, dah simpan. Jaket pun basah, tukang pakai jaket biasa. Hujan dia tak lebat, tapi dah kalau 200 km, 300 km berkena hujan je kan. Dia lencun jugalah. Uyup, lokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana ma kunna lahu muqrinin. Tadi semayang jamaah tadi meletak bergoyang macam tak sengkana 1973 kan. Betul lah. Pukul 2 lebih 26 minit macam tu. Sekarang 9:21. Allah. Kira 8 jam lah. Hujan nampak. Sanan kalian menunggu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akhirnya Muhyiddin. Alhamdulillah akhirnya sampai Bismillah. Ya Allah. Tahu nak pakai motor panik ke? Kita